Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video SM Collector bersama saya, Amir Zuhair. Hari ini kita akan fokus bahagian kenangan. Enjoy. Aduh, kebosanannya. Yep. Marilah bersama-sama bersenam untuk menghilangkan kebosanan anda. Chinese, Star Jump, Burpees. Uish, hardcore punya senaman tu. Mana larat? Sekarang. Tak nak. Sekarang. Nanti jadi strong. Five hours later. Syabas. Kalau anda masih kebosanan juga, tonton cerita pasal kebenaran. Confirm terhibur. Kebenaran. Oh, memang Papa Zola je lah. Okey, saya baru je tengok Bobo Boy musim 1 episod 8. And finally, kita dapat juga tengok Papa Zola beraksi bersama kebenaran. Memang masa kecil dulu, kalau ada je perkataan kebenaran, terus teringat Papa Zola dari Bobo Boy. Memang dah jadi ikonik. Cara Papa Zola bercakap memang seronok dengar. Sampai sekarang masih ingat babak-babak dia bercakap dengan Gopal. Memang terhibur. Antara babak favourite saya dalam episod ni adalah apabila Gopal memberi Papa Zola makan nasi goreng kampung telur mata yang asalnya selipar. Ini yang buat saya kurang gemar makan nasi goreng kampung dekat restoran. Takut dapat selipar. Memang kalau dari segi storytelling, pacing dia memang laju habis untuk episod kali ni. Nasib baik ada karakter Papa Zola. Memang terkejut juga lepas Adudu dapat jadikan raksasa tidur sebagai orang bawahan dia. Terus je dibawa pergi ke rumah Tok Abah. Ingatkan at least dia sediakan senjata baru ataupun buat strategi untuk kalahkan Bobo Boy. Tapi terus dibawa raksasa tidur untuk lawan semua orang. Memang straight to the point Adudu kali ni. Tapi terlalu straight, laju sangat. Kalau pasal babak lawan pula, kurang sikit sebab semua karakter banyak tunggu turn, lepas tu dia banyak bagi support. Kalau perasan, memang kali ni Bobo Boy dia banyak cover kawan-kawan dia daripada dia nak serang sendiri raksasa tidur tu. Sopan Bobo Boy ni bagi kawan dia lawan dulu. Tapi itu yang buat semua orang kalah kali ni. Oh, in this case, tidur. Papa Zola pula buat apa masa pertarungan ni? Tidur. Pengsan sebab makan biskut yaya. Macam kertas pasir. Konklusinya, saya amat enjoy episod kali ni walaupun cliffhanger dekat ujung. Watak Papa Zola memang buat franchise Bobo Boy lebih seronok. Bravado dalam percakapan Papa Zola memang kelakar dan menghiburkan. Bagi sesiapa yang hendak menonton Papa Zola makan selipar, tontonilah Bobo Boy musim 1 episod 8 di Monster Universe. Link ada di description. Ingat ya, jangan jalan tidak tengok jalan.